Sorotan terkini berita 757. Keutamaan kerajaan Madani pada tahun ini adalah untuk memastikan setiap projek dilaksanakan segera, berintegriti dan benar-benar memberi kesan kepada komuniti setempat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13, kerajaan meluluskan 563 projek berkepentingan rakyat bernilai RM32 bilion di Pahang, termasuk 34 projek bernilai 1.66 bilion ringgit khusus untuk daerah Bentong. Namun angka itu tidak bermakna jika pelaksanaannya gagal menyentuh realiti hidup rakyat. Anwar berkata dalam masa yang sama, semua peringkat berkaitan wajib memantau kemajuan semua projek secara dekat. Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman seorang individu bergelar Tan Sri bagi membantu siasatan kes penipuan pelabur di Pecai, membabitkan nilai kira-kira 300 juta ringgit. Menurut sumber SPRM, perintah reman selama 4 hari sehingga 25 Januari ini terhadap suspek lelaki berusia 60-an itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada Khamis. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut, berkata kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Perkembangan luar negara. Seorang rakyat Malaysia berusia 26 tahun dihantar pulang dari Australia selepas pihak berkuasa sempadan menemukan lebih 100 imej bahan penderaan seksual kanak-kanak CSAM pada telefon bimbitnya. Lapor portal berita South China Morning Post, lelaki tersebut sebelum itu tiba di Sydney dan dipilih untuk pemeriksaan peranti oleh pasukan sempadan Australia ABF. ABF dalam satu kenyataan berkata pada telefon bimbitnya pegawai menemukan lebih 100 imej CSAM termasuk anime dan gambar yang dijana kepintaran buatan AI.